Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Indah Hujah Cinta episod ke-13. So jom kita tonton. Isa! Isa! Tolong! Wah, cantiknya menantu Umi. Biasa je lah. Umi pun glowing sangat. Tak biasa je lah. Jom kita dalam balik ni. Jom. 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 Bini dia satu lagi. Salam Wasim. Kita tak jadi keluar, sorry. What? Apa ni? Sama. Sorry datang rumah dia sekarang juga. You tak nak jumpa dia esok ke? Tak boleh sayang, emergency. Okay? Sorry. Sayang. Keluar dengan mak. Rasa terancam ke? Dia mah. Itulah action sangat. Adan muka. Baru je Sarita nak me time. Me time pun tak me time juga. Me time dengan suami dia, sebab mak mertua dia join sekali. Tapi itulah, sebab mak mertua dia dah pun tahu perangai Zarita ni, tapi di belakang suaminya. Jadi Zarita kena terima lah, sebab tu yang dia nak. Dia nak suami dia berkahwin dua sangat. Dapat lah. So satu side ni, Anissa ni perlukan perhatian si suami. Jadi kenalah Wasim tinggalkan Zarita. Plan dia, rancangan dia nak keluar tu dengan mak dia sekali. Sebab Anissa mengandung. Tapi nanti takut Zarita pun buat perangai juga. Sebab dia pun mengandung juga. Boleh dua-dua mengandung dekat time sama. Padahal rancangan asal dia Zarita nakkan Wasim tu kahwin dengan Anissa. Sebab Wasim mungkin pada dia Wasim tu yang nakkan Zuriat, dan Zarita belum sedia. Tapi lepas tengok Zarita ni sejak daripada episod pertama sampai sekarang ni, macam apa benda yang Zarita buat tu di depan kamera ke memang nampak fake je. Apa benda di depan skrin tu adalah konten semata. Dia punya terbawa dalam kehidupan sebenar. Sampaikan depan suami dia pun saya tak rasa dia dengan mertua dia semua konten. Mak Wasim pun dah perasan dah sebenarnya. So tak adalah istilah menantu kesayangan ke. Sebab ada satu masa tu Mak Wasim dia macam kena beli dengan duit si Zarita lah. Kalau tak ada duit tu sekarang ni macam tak ada sumber kewangan lah kot. Bukan tak ada sumber kewangan, dia tak ada dapat job lah kot daripada sebagai influencer lah. Macam kena cancel je si Zarita ni. Tapi kita tengoklah macam mana perkembangannya. Sekian.